Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh dengar suara saya? Boleh jelas terang. Wah, Okey, beres. Okey, selamat pagi. Selamat pagi. Pukul 10, 2 jam lagi kita nak masuk tengah hari. Kalau kita tengok hari ni, topik kita ni adalah perbandingan antara Milk Collagen dengan Bright. Oh, dua produk yang orang kaitkan dengan wanita walaupun hakikat dia lelaki pun sepatutnya ambil. Sebab orang lelaki pun semua ada kulit, betul tak? Ke ada golongan lelaki yang menggunakan kulit besi? Saya rasa kita semua sama. Lelaki dengan wanita semua ada kulit. Jadi bila kita ada kulit, kita ada kaitan. Kita perlukan juga penjagaan kulit daripada dalam ataupun dari luar. Tapi biasalah orang lelaki ni kadang-kadang dia punya ego dia ni kata lelaki tak payah jaga kulit. Tak, sebenarnya pun kita kena jaga kulit kita. Ha. Jadi kadang-kadang para-para suami ni dia nak uh, para-para isteri cantik di mata orang, di mata sendiri tapi dia sendiri tak jaga. Itu masalahnya. Jadi hari ni kita akan share sikit berkenaan orang kata kita dah ada sedia ada dalam MB kita ada produk collagen. Pada masa yang sama ada produk terbaru, produk Bright. Jadi apa perbezaan di antara kedua ni? Jadi kita nak tahu yang mana perlu ambil, yang mana tak perlu ambil ke, kena ambil semua ke, tak payah ambil langsung ke. Jadi kita tengok . Faizal tak dengar bunyi. Faizal tak dengar suara lah. Tak dengar suara. Faizal tak dengar suara. Agak seminit tak dengar suara ni. Kena ikut mikrofon. Sorry, bateri habis. Oh, bateri tu. Okay, clear? Saya kena ulang balik sebab tak dengar. Sampai kat mana tadi? Daripada awal. Dari awal. Okey. Ah, Macam tadi yang saya bagi tahu yang kita sebenarnya ah, produk-produk yang ada sedia ada, kebanyakan orang dia menggunakan produk luaran. Seperti krim ke ataupun serum ke. Kalau secara tradisional mungkin ada setengah dengan daun tu, dia blend-blend dia tampal-tampal kat muka ke, tak kira lah. Tapi penjagaan secara luaran je. Sedangkan benda ni, kepentingan untuk jaga kulit ni, dia perlu melibatkan penjagaan luaran dan penjagaan melalui dalaman kita. Jadi kita tahu kita ada produk artistry lebih kepada penjagaan dari luar. Dan kita juga ada produk-produk nutrisi macam ni untuk penjagaan dari dalam tubuh kita. Jadi kita tahu di produk ni memang itulah keunikan dia. Dan dia juga dikenali sebagai produk nutrisi. Bukan semata-mata produk luaran. Jadi sebab apa kita perlukan nutrisi ni? Sebab dia ada banyak sebab. Antaranya faktor tekanan dalam kehidupan harian kita dari segi persekitaran kita yang hari ini tak berapa nak cantik. Dengan asapnya, dengan kotornya, dengan berdebunya lagi. Lepas tu dari faktor pemakanan kita sendiri, lagi-lagi orang Asia, lagi-lagi orang Malaysia yang diet kita adalah diet tinggi gula dan juga tinggi karbohidrat. Jadi semua benda ni menjadi faktor kerosakan kulit muka kita. Jadi itu sebabnya umur 20 kadang-kadang kita tengok kulit tu macam umur 40, macam umur 50. Sedangkan orang yang jaga kulit uh, umur 50 pun nampak macam 20 lagi. Okey. So setakat ni faham ah?
Suara saya okey ah? Tiba-tiba ada orang kata tak dengar suara eh. Suara okey ke? Suara okey ke? Suara-suara okey Faizal. Cik Intan okey Okey, je okey. dengar. Okey, okey. Yang tadi kot masa yang dia komen yang tadi tu. Yang suara. Okey, okey, okey. Okey, okey, jadi yang pertama sebelum tu kita nak berkenal dengan produk pertama kita iaitu Mix Collagen. Mix Collagen Peptida Drink ataupun minuman Peptida. Jadi dia adalah minuman berasaskan collagen. Collagen. Jadi saya cerita secara general je lah. Saya tak cerita secara detail berkenaan dengan collagen ni. Jadi kita tengok dia adalah collagen maring oligopeptida dan peptida kacang soya. Jadi kita tanya apa benda collagen ni? Kalau ikut sebenarnya dia punya rantaian asas kita adalah daripada asid amino. Hasil gabungan asid amino 2 sehingga 50 asid amino dia menjadikan orang ataupun dipanggil oligopeptida. Manakala kalau gabungan lebih daripada 50 jenis asid amino dia dipanggil polipeptida. Dan gabungan antara peptida-peptida ni lah menghasilkan protein. Jadi bahan binaan asas protein adalah daripada asid amino yang digabung asid amino menjadi peptida. Peptida ni juga menghasilkan protein. Jadi kita kena ingat benda tu. Jadi kita tahu collagen ni dia bukan sahaja bukan sahaja semata-mata pada kulit, dia juga ada pada banyak lagi, pada tulang kita, pada organ kita, pada masa kita, otak kita terutamanya. Tapi kita nak cerita pasal kulit dulu. Jadi setiap orang bila dah umur pertengahan 20-an, 25 tahun dan ke atas, setiap tahun kita akan kehilangan 1% kolagen daripada tubuh kita. Itu satu. Jadi semakin kita berusia, semakin kurang kolagen dalam tubuh kita. Yang kedua, dari segi faktor persekitaran yang saya bagi tahu tadi, persekitaran yang tidak berapa nak cantik, tak berapa sihat, persekitaran yang kotor, dia dapat mempengaruhi penghasilan kolagen. Dan juga diet, saya kata dia diet tinggi gula dan diet tinggi karbohidrat. Dia akan menghasilkan glycation. Ataupun bila glycation ni dia akan menjadi orang panggil advanced glycation end product. Benda ni bila ada banyak dalam tubuh kita, dia akan menyebabkan kolagen kita rosak. Kolagen kita yang sifat dia anjar, dia akan mengerah. Itu sebabnya terjadinya kulit kurang anjar, kulit berkedut, garisan-garisan kulit dah mula muncul. Jadi muka pun nampak sedikit tua. Ataupun banyak tua. Itu semua benda ni. Jadi itu pentingnya kolagen, kita ambil kolagen ni. Dan sumber kolagen kita tahu daripada banyak. Kita boleh buat sup tulang. Kalau dulu Piramli kata tengok jiran sebelah ambil tulang buat sup. Dulu punyalah murah tulang, tapi sekarang hari ni kita berebut nak dapat tulang. Kalau kita pergi kat pasar beli tulang lagi mahal daripada daging. Tapi tulang tu lah kalau kita rebus dia kolagen, sumber kolagen. Dari segi itu kaki ayam pun sumber kolagen. Ada banyak lagi sumber kolagen. Tapi hakikat dia kita tak semua sanggup nak makan semua benda tu setiap hari, setiap masa 2-3 kali. Mungkinlah kalau makan sup tulang tu mungkinlah 2-3 ketui tu boleh lagi lah. Kaki ayam mungkin 4-5 batang tu boleh lagi lah. Nak makan 10 batang, 20 batang rasa saya tak tahu lah. Tahu-tahu muka jadi macam muka ayam lah. Mungkinlah. Jadi itu sebabnya benda produk-produk macam ni membantu kita untuk mendapatkan orang panggil lebih mudah dapatkan sumber kolagen. Itu dari segi kolagen. Jadi dia fungsi dia untuk menyokong keanjalan kulit, untuk mengurangkan kedutan dan menggalakkan pengeluaran kolagen. Okey. Satu lagi, oligopeptida ni dia adalah sumber kolagen yang lebih kecil sifat dia, jadi dia lebih mudah diserap ke dalam kulit kita. Itu satu. Dan juga peptida kacang soya ni pula, walaupun dia tak membekalkan
tidak membekalkan kolagen secara terus, tapi peptida kacang soya ni lah yang menggalakkan sel menghasilkan kolagen. Gitu kan. Okey, seterusnya Bright. Okey, Bright ni produk terbaru dia adalah produk orang kata campuran botani untuk mencerahkan kulit. Botani ni maksud dia tumbuhan lah, sumber daripada tumbuhan. Jadi dia akui Bright ni adalah produk yang sesuai untuk orang yang vegan lah panggil, ataupun jenis tak makan ni protein ni, dia memang sesuai ambil Bright. Jadi bahan utama dia adalah Moldavian Dragonhead dengan Red Orange Complex. Dia bukan dia letak seketul buah oren, dia ambil ekstrak dia. Lepas tu ada ekstrak daripada buluh, lepas tu ada satu lagi saya lupa ekstrak apa benda. Tapi bahan utama dia adalah Moldavian Dragonhead dengan Red Dragon Complex. Yang ni dia manfaat dia untuk mencerahkan kulit, melindungi daripada kerosakan UV dan membaiki toner. Okey, jadi setengah orang macam tadi, collagen kita lebih fokus ke anjaran kulit. Tapi Bright ni lebih kepada untuk kita fokus kecerahan kulit. Maksud dia kecerahan kulit, ada orang dia tak kisah kulit dia tu tak berapa nak putih. Tapi dia ada masalah dari segi kulit dia tak sekata warna kulit dia. Betul tak? Lagi-lagi kalau perasan wanita yang pakai tudung, bahagian terbuka tu lebih gelap pada bahagian tepi. Sama juga orang lelaki pun sebenarnya, kalau yang jenis ride motor, kalau tengok lengang, kalau kat baju ni, bahagian lengang lebih gelap berbanding bahagian atas ni. Jadi itu antara tona kulit yang tidak sekata lah. Jadi Bright ni dia membantu supaya warna kulit kita lebih sekata, lebih sama, lebih brightness, lebih cerah. Lebih cerah pun satu lagi, memang itu pun antara fungsi Bright ni. Okey, jadi manfaat utama tadi kita dah cerita tadi, kolagen ni lebih kepada untuk menghasilkan pengeluaran, untuk menggalakkan pengeluaran kolagen. Pada masa sama dia memberi direct kolagen kepada tubuh kita dan dia dapat mengurangkan garis halus dan memberikan keajaran kulit. Bright ni fokus kepada pencerahan kulit. Jadi perlindungan daripada tekanan oksidatif dan membaiki toner kulit. Jadi sebenarnya kesimpulan dia dua produk ni sebenarnya dia memberi fungsi yang berbeza. Walaupun dia memberi fungsi yang berbeza, tapi dia sangat berkait rapat dan sangat diperlukan antara satu sama lain. Jadi yang ni dia beri produk, dia beri kelebihan dari segi keanjaran kulit, yang satu lagi untuk beri toner kulit, tone kulit yang sekata. Jadi bila kita gabungkan ni, orang kata bergabung meletup lah, kebabung semua ada. Jadi itu pentingnya dua produk ni. Sebenarnya ada satu lagi, Rosy Shine. Tapi kita cerita hari ni dua ni je. Okey, sasaran dia, kita nak target siapa? Kita nak target dari segi kolagen ni, kita nak target orang yang sebenarnya nak membaiki keanjaran kulit. Cerita benda sama je dari tadi, cerita kolagen untuk orang anjar kulit. Kita tengok orang yang mungkin kadang-kadang kita tengok dia tu mungkin umur baru 30-an, tapi kita tengok kulit dia dah bermula berkedut apa semua. Jadi okey sangatlah kalau kita sarankan dia mengambil kolagen. Kalau orang tu pula kita tahu dia punya kulit dia, tone kulit dia tak sekata. Jadi yang ni masa inilah kita perlu suggest untuk pengambilan Bright. Lagi-lagi orang yang banyak buat kerja kat luar rumah, yang selalu ride pergi yang terdedah dengan sinaran UV yang direct yang macam ni. Jadi sebenarnya UV ni bukan cerita dia sangat, cerita dia lebih kepada pemakanan dengan ni lah, persekitaran yang tidak sihat ni. Jadi benda ni kalau boleh senang kita package sekali terus. Kita akan bagi tahu, nak bagi cantik lagi, try dua-dua. Saya baru-baru ni ada customer saya, sebelum dia beli kolagen. Umur dia dah 50 lebih, dekat nak pencing dah. Mula-mula saya tengok gambar dia bagi, saya ingat dia umur baru 30. Bukan mula-mula lah, lepas dia guna kolagen tu lah. Dia share gambar dia kata, Alhamdulillah coach, kulit makin gebu, dia kata. Lepas tu dia share, tapi betik dia ni umur 50 lebih, tengok macam 30 lebih. Jadi alang-alang dia nak order lagi kolagen, kita pun selit sekali dengan Bright.
Jadi alhamdulillah berjaya lah close dua-dua. Bright repeat dengan Bright repeat lah. Collagen dia repeat order, Bright dia tambah order baru. Sebab kita cerita benda ni ada kaitan. Oh, ceritalah kalau dah collagen beri kesan kulit nampak gebu apa semua, kalau Bright lagi lah dia sekatakan kulit. Memang better kalau akak try dua-dua lah. Jadi dia pun termakan dengan daiyah-daiyah yang berfakta. Alhamdulillah dia ambil dua-dua. Lepas tu dari segi cara penggunaan, cara penggunaan dia senang saja. Dua-dua ni tak perlu susah, tak payah nak masak-masak macam saya cakap tadi buat sup tulang ke, kaki ayam ke, yang tu kita kena masak apa semua. Kaki ayam paling-paling kurang nak kena potong kuku dia dulu, nak kena rebuh lagi, silap rebuh dia keras tak sedap makan. Tapi yang ni mix collagen dengan Bright ni senang je. Mix collagen ni kita campur dalam air. Dia sebenarnya disarankan 2 kali paling kurang, pagi dengan malam. Sebab apa pagi? Sebab pagi masa tu kita satu hari daripada pagi sampai kat malam kita nak beraktiviti kat luar. Jadi masa ni badan kita perlu penjagaan. Perlu dijaga. Dan malam pula, waktu ni waktu kita rehat. Masa ni juga bila kita waktu rehat kita, waktu tidur, badan paling banyak melakukan proses orang panggil restore balik ataupun proses regenerasi ataupun penghasilan sel-sel baru. Jadi disarankan 2 kali. Tapi sekali pun dah better sangat. Ni mix collagen. Dia ada dalam bentuk sachet. Dan yang kedua Bright. Bright dia boleh campur terus ataupun boleh minum air. Saya cakap saya tak tipu, saya pun ada Bright Saya pun makan, ambil ni. Bright ni dia boleh direct terus. Kita boleh direct terus, buka terus. Nak demo tak boleh sebab bulan puasa, tapi dia senang je. Dia kita koyakkan terus, waktu tu direct makan. Tak payah campur air. Memang sedap rasa dia. Cuma dari segi tu dia ada sedikit dari segi kalau ada orang tanya saya, sebab kalau tim PMLS ni, kalau tim PMLS lah, dia orang amat menitik beratkan karbo apa semua. Jadi karbo dia atas satu sachet pun lebih kurang dalam 1.3 gram sahaja. Betul tak? 1.3 gram sahaja. Jadi terlalu sikit, terlalu rendah karbo dia. So tak ada masalah. Ni Bright. Okay, dia faham Jadi mix collagen campur dengan air, Bright boleh makan direct. Ada orang dia campur mix collagen tu, sebab alam-alam mix collagen masuk dalam air, Bright pun dia masuk dalam air yang sama terus. Okay, clear Yang ni keunikan produk tak payah cerita benda yang sama je. Mix produk ni teknologi collagen berkualiti tinggi. Dia dapatkan collagen ni daripada sumber marine, daripada ikan laut dalam. Ikan bersisik daripada kulit ikan ni. Yang saya kata oligopeptida tu. Lepas tu dia formula untuk kulit yang lebih muda dan sihat. Bright ni pula formula botani vegan, tanpa bahan kimia. Fokus pada ni, kecerahan semua jadi kulit. Jadi kita sendiri kita tahu yang produk Amway ni ataupun produk yang dihasilkan kerjasama dengan Amway ke tak kira apa, semuanya produk berkualiti tinggi. Kita tak guna bahan kimia. Majoriti adalah, bukan majoriti, semua produk adalah semua jadi. Bayangkan kalau dish drop sabun cuci pinggang tu boleh basuh makanan. Itu pun yang basuh pinggang pun dia boleh guna bahan yang organik sebelum jadi, apatah lagi produk yang kita nak guna untuk makan masuk dalam mulut. Betul tak? Setuju tak? Kalau benda yang basuh pinggang pun dia jaga dengan produk semula jadi, produk tanpa bahan kimia, apatah lagi produk yang kita nak makan. Jadi jangan kompromi dengan makan benda-benda makan ni ya. Janganlah kita buat lebih-lebih kurang je. Beli kadang-kadang satu lagi kat Shopee. Hati-hatilah. Janganlah beli kat Shopee. Berpesan sikit kat ahli-ahli kita, jangan beli kat Shopee. Sebab produk tiruan. Kita tak tahu apa benda bahan yang diguna. Benda makan kot. Takkanlah kita suka-suka hati je nak beli barang tiruan. Kita tak tahu sumber dari mana. Kita punya saintis kita, Amway, dah pecah kepala. Orang Terengganu kata pecah kepala. Mikir formula untuk buat produk yang selamat, organik semua jadi. Tiba-tiba kita beli kat Shopee produk fake. Tak tahu apa benda dia letak. Okey, jadi dari segi apa lagi
kesimpulan dan saranan dia, kesimpulan dia mixed collagen ni dia adalah produk berkualiti untuk direka untuk memenuhi keperluan kulit. Yang kulit kusam, kulit untuk kulit yang hilang keanjalan. Jadi lebih fokus kepada orang yang ni lah, kulit dia menampak macam orang tua lah, ataupun orang yang berusia. Jadi sebab dia collagen ni lebih kepada anti penuaan. Dan bright ni pula untuk pencerahan kulit. Jadi dia gunakan serentak adalah lebih baik berbanding menggunakan secara berasingan. Jadi kita tahu kan, kita pun ada bright ni pelancaran baru. Beli satu pun harga dia RM80. Yang bestnya sebab kita ada promo, beli dua RM155 20%. Jimat sikit. RM5 pun banyak juga tu sebenarnya. Kalau beli satu RM80, kalau dua RM160. Tapi kalau beli dua, sekarang promo beli dua RM155 20%. Jadi jimat hampir RM5. Ni dia ada ni. Dia bagi tahu dah RM155 20% harga diskaun. Dan juga dia ada juga produk Bright and Shine. Dia gabungkan antara Bright dengan ni Rosy Shine ni. Jadi ni antara promo yang ada kaitan dengan Bright pada bulan ni. Okey, jadi saya saya tak buka soalan sebab saya dah sediakan soalan yang sering ditanya. Mungkin nak screenshot boleh screenshot. Boleh baca Kokok di antara soalan-soalan ini yang nak ditanya tu dah ada pada jawapannya. Dah ada jawapannya kat sini. Boleh screenshot. Yang pertama ada tiga slide soalan yang sering ditanya. Jadi sebelum saya ditanya, saya sediakan dulu soalan dengan jawapan dia. Okey, boleh screenshot dulu. Yang pertama. Okey, ni page kedua. FAQ, frequently asked question, ataupun soalan yang sering ditanya. Soaran pun boleh lah. Okey, screenshot yang page ketiga. Ada 30 soalan total. Okey, jadi walaupun saya bukanlah tak buka soalan, tapi saya takut saya tak boleh nak jawab soalan. Tapi bolehlah tanya Kokok ada, kita boleh sharing ke, kita boleh cerita dari segi pengalaman ke. Saya tahu sebab ramai orang dia dah guna collagen, dia dah guna Bright dah lebih daripada awal-awal keluar je dia terus grab. Jadi boleh share sikit ke macam mana perasaan selepas menggunakan Bright ni. Mana tahu kita boleh share orang lain, boleh mempengaruhi orang lain untuk membeli. Ada orang nak share tak? Kalau tak ada orang, kita boleh check ke? Apa nak jimat satu kali je? Macam mana tu? Nak jimat satu kali je? Ya. Tadi collagen lah. Collagen 2 kali lah, betul. Nak jimat satu kali je. Okay, ada soalan. Assalamualaikum Encik Faizal. Waalaikumsalam, ya Ustaz. Saya Nosia nak tanya sebab kawan saya nak beli Bright tu, tapi dia punya muka jerawat banyak. Lepas tu bolehkah makan dia sebelum tu? Bukan dia kena makan probiotik dulu ke macam mana kah? Dia probiotik, dan kita tahu jerawat ni sebenarnya dia ada kaitan juga. Dia bukan kata semata-mata masalah kulit. Dia bermula dengan masalah dalam usus kita. Jadi betul, kalau dia ambil gut reset, itu yang terbaik. Sebab masalah berkaitan kulit juga disebabkan masalah leaky gut, kebocoran usus. Jadi bila berlaku bila berlaku kebocoran usus ni, leaky gut ni, dia menyebabkan segala jenis mat datuk, bakteria, kuman-kuman yang tak baik, dia boleh direct masuk ke tubuh kita, ke saluran darah kita. Jadi dari situlah dia menyebabkan enzima lah, jerawat lah, jeragak lah dan lain-lain. Itu dari segi penjagaan dalam sistem pencernaan kita. Pada masa sama juga kita boleh ambil Bright yang direct fokus kepada masalah berkaitan dengan kulit kita. Tapi yang seperti yang saya bagi tahu tadi, Bright lebih fokus kepada untuk pencerahan kulit. Jadi untuk jerawat tu boleh, tak ada masalah nak kulit cerah.
pada masa sama, ialah sebenarnya jerawat sendiri bila dia mengecut, dia akan tinggalkan kesan. Betul tak? Bila dia tinggalkan kesan, dia ada bintik-bintik hitam pun semua. Itu sebabnya jadi tona kulit yang tak sekata. Jadi bright juga membantulah untuk mensekatakan balik. Jadi better bagi saya, better nasihatkan dia buat gut reset dulu dari segi penjagaan sistem pencernaan, pada masa sama ambil sekali dengan bright untuk fokus kepada kulit muka dia. Okay, Okey, clear? okey. Okey, terima kasih. Assalamualaikum. Sama. Assalamualaikum. Okay, ada soalan? Takut juga nak menjawab soalan-soalan bright ni. Saya dah makan kolagen, kawan tegur. Muka nampak cerah dan parut jerawat semakin pudar. Saya selang-seling dengan Rosy Shine. Nanti nak try Bright pula. Oh, memang tiga ni sebenarnya antara kolagen, Rosy Shine dengan Bright ni memang orang kata tiga trio yang memang sangat-sangat power lah untuk kulit ni. Lagi-lagi untuk wanita. Dan saya setakat ni agak boleh lah close berapa set untuk tiga ni. Biasalah nak kulit raya kan. Mantap Faizal, tiga beradik boleh bagi flawless raya testimoni betul. sikit? Coach Faizal, boleh bagi testimoni sikit? Testimoni saya tak ada lah. Tak, kan? Saya punya testimoni. Testimoni Pocik. Pocik Pocik punya testimoni. sila. Okey, Okey. Pocik boleh. Silakan. Ramai orang yang rasa macam boleh ke, betul ke ambil ini akan jadi cerah kulit. Kena ingat lah, Bright ni dia bukan mencerahkan kulit secara putih. Dia bukan putih. Tetapi dia mencerahkan secara natural. Dan abang lah, saya punya anak Anu Syahadah, umur lebih kurang 14 tahun. Memang atletik. Dia memang apa, sukan renang lah. Dia memang perenang. Okey. Bila perenang, adik saya sendiri train dia dalam keadaan yang panas, terkena panas selalu. Jadi memang gelap lah kulit. Oh, gelapnya, tak tahulah. Masa raya ni tak tahu macam mana. Nak pakai bedak pun memang susah lah dia ni kan. Tapi bila minum Bright tu, saya memang notice kecerahan dia naik. Kecerahan kulit tu naik secara natural. Tak lama pun. Lebih kurang dalam masa seminggu, 2 minggu, nampak sangat dah. Jadi kalau siapa-siapa yang tak try lagi Bright ni memang rugi betul lah. Tu je saya nak cakap. Lepas ni Kang, saya rasa saya nak ambil, saya memang dah cerah dah. Cewa. Tapi tak apalah. Siapa-siapa yang rasa nak kulit dia cerah, memang cerah secara natural tu kan, saya memang recommend ambil lah. Memang bagus. Tu je lah daripada saya. Terima kasih Pocik. Tengok Pocik dah sharing perkongsian anak beliau. Umur berapa Pocik? Umur dia 14 tahun. Umur 14 tahun. Lagi 4 tahun umur 18. Siapa nak jadi nanti Pocik? Boleh booking. Demo je boleh Pocik tak? Okey, tengok. Kita kata macam Pocik kata, dia bukannya menjadikan kulit jadi putih. Sebab kadang-kadang saya tengok, saya perasan lah produk-produk kat luar lah. Produk kat luar yang orang kata produk yang 1001 fungsi. Kononnya, kalau kita tengok dia punya putih dia tu lain macam. Kadang-kadang sampai nampak keluar orang hijau dia. Putih dia tu saya rasa layak macam putih mayat. Kadang-kadang bukan. Katakan putih mayat je. Panau. Naik panau. Putih dia tu memang luar biasa lah. Jadi kita tak nak pergi macam tu. Kita nak biar putih yang orang kata nampak natural, nampak sihat. Kadang-kadang putih orang kata, masa putih pucat ni sakit ke? Kita tak nak orang kata gitu lah. Kalau putih pucat, putih nampak urat, silap-silap kalau putih tu silap-silap boleh nampak tulang. Melampau betul nampak tulang tu. Tapi tu nak beritahu yang dia putih dia tu bukannya putih yang memang pelik lah kita tengok. Putih yang orang kata putih nampak semula jadi, nampak segar, nampak sihat. Okey, ada lagi? Tu Pakcik dah jawab. Bright ni sesuai tak untuk yang dah berusia warga mah? Boleh, insya-Allah tak ada masalah. Ada share.
Betul buat cik macam saya kulit tak putih pun tapi just nak nampak terang dan bersih je. Idaman sangat bila kulit kita sihat. Hitam putih bukan ukuran betul. Kalau nak kira saya sendiri pun saya bukan putih pun. Saya kulit sawo matang. Memang kalau jadi putih pun saya tak nak jadi putih sebenarnya. Orang kata boleh jadi putih macam kepok. Tak nak saya jadi kepok. Dia ada Bila nak ni lagi kulit sihat. testimoni tambahan lah. Testimoni tambahan tu bukan setakat kulit dia cerah tau. Sebab anak saya ni memang dia ada macam bertapuk-tapuk. Dia macam ada apa uh, kecederaan kulit lah yang kita bukan dia macam eczema tau. Dia macam mereka-reka kulit tu ada. Yalah pasal kena sunburn kan. Tapi bila ambil bright tu memang nampak dia punya kesan-kesan kelukaan tapuk-tapuk tu dah memang dah kurang dan ada yang dah hilang. So baiklah untuk jadikan amalan harian. Saya rasa kan produk ni boleh dijadikan amalan harian yang baik lah untuk semua orang. Betul, betul. Oh, saya ada sikit saya nak tambah sikit sebelum saya start. Saya terlupa masuk dalam slide tu. Tapi ada sedikitlah kajian. Ada sedikit kajian saya baca je lah. Kajian ni saya pun terlupa. Saya ambil kajian dia tu je. Saya tak tulis sumber dari mana. Sumber tu ada. Tapi kajian ni secara general je dari segi fungsi kolagen. Sekejap Mana? Okey. Berdasarkan kajian klinikal, penggunaan kolagen marine oligopeptida ni secara konsisten 8 minggu dia dapat meningkatkan keanjalan kulit 30%. Hampir separuh penggunaan kolagen marine oligopeptida secara konsisten 8 minggu dia meningkatkan keanjalan kulit sebanyak 30%. Itu kolagen kita lah. Lepas tu dari segi garis halus dan kedutan ni dia dapat mengurangkan garis halus dan kedutan 20% dalam tempoh 12 minggu, lebih kurang dalam 3 bulan. 4-8 bulan, betul, lebih kurang 3 bulan. Dari segi itu produk kolagen kita. Dari segi bright pula, bright kajian di ke atas red orange tu, orange merah tu, dalam kajian klinikal pengguna melaporkan peningkatan kecerahan kulit sehingga 25% selepas 4 minggu. Selepas 4 minggu penggunaan. Itu antara bahan yang ada dalam bright kita, red orange. Lepas tu dari segi ni pula Moldavian Dragon Head ni, salah satu lagi bahan yang ada dalam bright ni, kajian klinikal mendapati ia dapat mengurangkan tekanan oksidatif sehingga 30%. Tapi dia tak tulis pula dalam tempoh berapa lama. Cuma kalau kita tengok kadang-kadang ada setengah orang betul. Dia sebenarnya produk kita ni, isteri saya sendiri dia ambil bright baru dalam kita orang ambil dalam baru 5 hari pun dah adik dia dah tegur dah. Kak, nampak flawless kulit. Itu baru 5 hari. Tapi kita tolong sediakan keadaan paling-paling kurang kita nasihatkan 3 bulan lah untuk nampak kesan yang lebih ketara. Sebab kadang-kadang badan kita ni bukanlah hari ni kita makan. Kalau nak makan hari ni tunggu nak putih besok, baik sapu kelorok je kat muka. Hari ni sapu petang ni putih. Tapi kita bila kita ambil produk nutrisi ni, dia nak repair dalaman dulu. Kita tak tahu banyak mana kerosakan dalam tubuh kita ni sebenarnya. Jadi bagi masa untuk tubuh kita baiki secara dalaman dulu. Bila dalam dah comel, insya-Allah kat luar pun bertambah-tambah comel. Betul tak Bocik? Sungguh. Itu antara kajian klinikal lah yang saya sempat baca. Tapi saya terlupa nak masuk dalam slide. Ada lagi nak tanya? Saya mungkin minta maaf lah, biasa saya rasa kalau saya share mungkin dekat sejam tapi mungkin pendek sikit. Produk
Bright ni orang kata lah, sebab kita dalam program EQMS ni, saya anggap dia lebih kepada nak melatih diri. Kadang-kadang produk baru pun kita kena belajar lah benda ni. Kalau fikir kita tak tahu, semua orang bermula dengan tak tahu kan. Jadi dari segi tu, bila diminta share ni, kita akan belajar secara tak langsung. Kalau saya tak tahu selama ni dari segi fakta umur 20 ke atas kolagen akan berkurang 1% setiap tahun. Kita tak tahu pasal glycation apa semua benda-benda tu. Tapi hasil daripada pembacaan kita dan kita sendiri pun terah semata-mata. Kita kena try lah produk kita sendiri. Jadi kalau kita tak terah, macam mana kita nak cerita kat orang kan? Jadi mungkin tak panjang sebab tak expert lagi. Okey, ada lagi? Kalau tak ada apa, saya akan stop kat sini lah dulu. Boleh nak pergi makan tengah hari. Hari ni kita tak makan tengah hari. Bukan game plastik hitam lah. Okey, jadi kalau tak ada apa-apa, saya akan stop kat sini. Yang baik datang daripada Allah, yang khilaf datang daripada kelemahan diri sendiri. Saya minta maaf, saya minta ampun daripada Allah, dan saya minta maaf juga daripada anda semua jikalau ada kata-kata saya yang mungkin tidak sedap didengar, sebab saya sebenarnya tidak sengaja ataupun tanpa saya sedari. Saya tak ada niat pun untuk buat mana-mana hati terguris. Jadi sampai sini je. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan kita tutup kelas kita dengan surah Al-As dan tasbih kafarah. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wa la asina insana filus lil ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Okey, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, bye bye. Jumpa lagi.